menghidupkan malam daripada awal malam sampai akhir, pasti dia akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bagi siapa dia yang menghidupkan malam buat ibadat, pasti dia boleh. Kalau dia umur 50, start daripada balik 35 tahun dah dia boleh. 35 tahun kali. Cuma kadang-kadang orang diperlihatkan tanda dia. Ni. Tak semestinya orang yang tidak diperlihatkan tanda dia tidak terima Lailatul Qadar. Tak. Kadang-kadang dia buat ibadat tanpa sedar malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ulama kata sunat kita merahsiakan malam Lailatul Qadar. Contohnya kita jumpa kau malam Lailatul Qadar, sunat jangan beritahukan dia. Dan sunat kita menghidupkan hari Lailatul Qadar. Contohnya malam takdir geger gepa kata malam Lailatul Qadar, okey kita dah tahu berita tengah hari dah. Okey sunat kita perhidup dia supaya